Ini adalah tempat yang korang boleh masukkan dalam plan untuk bercuti di Perak. Pemandangan yang cantik macam ni, malamnya pun cantik macam ni. Alhamdulillah aku berada di Casuarina Kuala Kangsar. Memang aku cakap layanan dia memang terbaik lah. Staff-staff sini semua terbaik. Suasana di Casuarina Kuala Kangsar ni ala moden macam ni Dan kita memang request untuk ambil bilik yang menghadap sungai itulah. Bilik katil queen yang macam ni, bilik yang sangat luas. Kalau bawa toto pun boleh masuk lagi ni. Ni bilik air dia, bersih dan luas macam ni juga. Suasana malam dekat Casuarina Kuala Kangsar ni boleh nampak jalan macam tu. Dan dia sangat berdekatan dengan kedai-kedai yang ada ni lah. Jarak lebih kurang 1 kilometer saja dah jumpa. Ada happy home macam ni, ada Mr. DIY. Macam biasalah anak-anak bila stay, ada orang nak cari benda yang diorang nak main. Mr. DIY kat sini pun besar jugalah, macam-macam. Dan kalau malam kita orang bungkus kat restoran ni. Mixui kalau korang nak pun ada juga. Watson pun ada, 7E pun ada, macam-macam lah. Family Mart pun ada. Sangat dekat kan. So malam tu dah beli barang, kita pun masuk ke hotel. Alhamdulillah daripada view balkoni ni boleh nampak pula orang main bunga api macam ni. Sangat cantik. Nak tahu apa lagi ada dekat sini dan apa yang ada lagi di Kuala Kangsar 3 hari 2 malam kita dekat sini, jom aku kongsikan dengan korang apa yang ada dekat area sini. Stay tune dan follow aku.